Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Hello guys. Okay, hari ni saya nak unbox dan saya nak review Kamen Rider action figure daripada LDCX. Okay, gambar depan dia adalah Kamen Rider Geats. Okay, tapi belum tentu kita dapat Kamen Rider Geats sebab dia adalah blind box. Dalam dia adalah random guys. Kita tak boleh pilih kita dah dapat Kamen Rider apa. Okay, so dia menggunakan image utama dia adalah Kamen Rider Geats. Memang cantik. Okay, warna merah-merah gitu. So ini adalah rider-rider dia. Okay, ada 6 Kamen Rider yang kita boleh dapatkan dalam box ni. Okay, ada Kuga, ada Den-O, ada W, ada Build, ada Zero One, ada Geats. Okay, dan hari tu kita dah buka, kita dapat Kamen Rider Build. Okay, so memang nice guys figure ni. Action figure dia bukan kita pasang-pasang. Okay guys, so tanpa kita membuang masa, jom kita buka sekarang. Kita tengok kita dapat Kamen Rider apa. Korang rasa kita dapat apa guys? Jom kita buka. Okay, merah-merah gitu. Kita dah nampak dah. Alright, so kita dapat Kamen Rider apa? Kamen Rider Den-O. Okay, so untuk video kali ini kita berjaya keluarkan Kamen Rider Den-O. Okay, so macam biasa dia bagi sekali dengan tapak dia lah untuk buatkan display. So tapak ni dia ada join-join tu, kita boleh masukkan saja. Okay, supaya dia berdiri lebih stabil dan susah nak jatuh lah. Okay, so untuk set ni dia simple saja, figure dengan tapak sahaja. Sebab dia adalah action figure. Figure ni memang dah siap je lah, dah siap untuk kita display ataupun kita mainkan. Alright guys, jom kita keluarkan daripada plastik tersebut. Kita boleh buat macam-macam posing untuk Kamen Rider Den-O kali ini guys. Jatuh pula. Okay, so ini dia Kamen Rider Den-O. Memang smart guys, cantik, dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Kita boleh dapat figure ataupun action figure yang sangat-sangat berkualiti macam ni guys. Okay, so kita boleh buat macam-macam posing. Kita boleh gerakkan joint kaki dia, lutut dia, pinggang dia, kepala dia, tangan dia. Okay, so memang nice lah. Okay, cuma dia tak ada bagi extra equipment. Okay, dia just figure dan tapak saja. Sebab apa? Sebab harga dia sangat-sangat berpatutan guys. Okay, so kita masukkan kaki dia dekat tapak dia ni untuk kita displaykan dia lebih cantik, lebih stabil. Okay. Okey, macam-macam gaya kita boleh buat. Terpulang kepada kreativiti anda semua. Boleh gerakkan tangan dia. Okey, boleh berdirikan dia. Macam-macam lah. Korang nak buat rider kick pun boleh. Nice kan? Okey, semua part dia boleh digerakkan. Terpulang kepada anda. Alright guys. Macam inilah hasilnya selepas kita unbox Kamen Rider Den-O ni. Sangat-sangat handsome guys. Smart. Okay, so kita just display saja dekat mana-mana. Boleh display dekat rak ke, boleh display atas meja, boleh display atas meja kerja, dekat office. Untuk kita orang kata memberi semangat untuk lebih happy menjalankan ke depan apabila kita melihat hobi kita di depan mata. Macam guys, cantik kan? Okay guys, itu saja video unboxing kita pada kali ini. Kali ini kita berjaya keluarkan Kamen Rider Den-O. Okay, so next Kamen Rider korang rasa apa? So itu saja. Kita jumpa pada video akan datang. Bye bye. Thanks for watching.